Bersatu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Setelah berehat-rehat, kita ziarahlah sekitar Madinah. Kita pergi ke Masjid Nabi. Kita ni kena ziarah Nabi dulu. Ni ada setengah orang pergi shopping baru ziarah Nabi. Mana boleh? Kita kan nak beradab dengan Nabi. Ziarahlah Nabi dulu. Bila sampai masuk dekat Babus Salam tu, kita bagi salam lah kepada Nabi. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seronoknya dapat jumpa Nabi. Rasa sebab dalam hati atuk ni. Alhamdulillah, syukur atas nikmat ini ya Allah. Ini adalah Babus Salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Okey, kalau kita lihat sana ada Masjid Ghamamah, dan kita akan pergi ke, contohnya kalau menuju ke Masjid Quba sana. Tapi ini adalah kawasan pasar pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau Nabi berbelanja, di sinilah tempat dia. Dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian kita berjalan-jalan ke perkuburan Baqi' yang terletak sebelah Masjid Nabawi. Di sinilah dimakamkan sahabat-sahabat Nabi dan keluarga Nabi SAW. Selain daripada itu, kita dibawa ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibina oleh Nabi SAW. Dan barang siapa yang pergi ke Masjid Quba dalam keadaan berwuduk, lalu dia sembahyang 2 rakaat di dalamnya, dia mendapat pahala umrah. Inilah umrah tanpa ihram, tanpa sa'i, tanpa tawaf. Pahalanya 2 rakaat seperti pahala umrah. Okey, baik, ini adalah Masjid Ghamamah. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita boleh pergi dekat lagi, tapi tak nampak mana-mana masjid yang bulan sabitnya itu bercantum. Biasanya kalau kat Malaysia bulan sabit tak bercantum. Yang bercantum maksudnya masjid ni dibina pada zaman Rasul dan atas arahan Rasulullah SAW. Kalau tak perasan bulan sabitnya, tak boleh besar lagi, tapi bulan sabitnya bercantum. Lepas itu banyaklah lagi tempat, dan tempat yang tak akan kita tinggal, sudah pastinya ladang kurma. Kat sinilah diorang melontar. Bukan melontar jumrah, tapi melontar fulus, melontar duit. Beli kurma, macam-macam jenis kurma. Ada kurma Safawi, ada kurma Maryami, dan yang paling orang cari, kurma kesukaan Nabi SAW, iaitu kurma ajwah yang hanya boleh ditanam di kota Madinah. Ajwah ni pelik. Dia kalau ditanam di tempat lain, dia tak hidup. Selain daripada kurma-kurma, diorang beli coklat dia. Bahaya ni. Belum lagi menunaikan haji, duit dah nak habis. Jimat cermat lah tu. Bersatu kali untuk semua.